Kami selalu lepaskan ayam dari reban waktu pagi supaya ayam-ayam bebas. Tengok tu semua berdiri. Assalamualaikum, selamat pagi. Nampak tak abang saya kat belakang? Dia tengah bagi makan ayam. Pagi ini adalah waktu yang sebaik kita bagi makan kepada ayam dan lepaskan ayam-ayam. Jom ikut saya. Ini anak ayam cara kena cerita hari tu. Anak-anak ayam kami tak kurang dari 2 masanya untuk melepaskan. Walau begitu hatinya jujur, kian lama kian masuk. Saya buat dia keluar tadi sebab dia macam malas nak keluar. Akhirnya jadi menantu raja. Inilah abang saya yang kacak tu. Hari ni birthday dia. Korang tahu itik tu? Itik putih namanya itik serati. Itik yang bertelur adalah warna itik yang warna gelap tu. Kami mungkin akan beli itik lagi banyak. Kami dua sangat ayam-ayam. Ada ayam yang sangat manja dengan kami. Kadang-kadang rasa kesian nak sembelih. Tapi takkanlah nak tunggu dia sembelih diri sendiri. Kadang-kadang saya main kerja-kerja ayam dan kerja-kerja itik. Tunggu saya kerja itik.